2008 antara tahun dunia menyaksikan kejatuhan ekonomi secara global. Krisis ini berpunca daripada kejatuhan pasaran perumahan di Amerika Syarikat yang akhirnya merebak ke seluruh dunia. Bank-bank besar tumbang, syarikat multinasional muflis dan jutaan pekerja kehilangan pekerjaan. Dalam suasana panik ini, pelabur sedar satu perkara penting. Pasaran saham boleh jatuh, nilai hartanah boleh runtuh dan mata wang boleh merudum. Namun, emas kekal sebagai aset selamat. Semasa krisis ini, nilai ringgit jatuh sekitar 15% dalam masa beberapa bulan sahaja. Harga emas pula melonjak hampir 25% dalam masa 1 tahun kerana pelabur beralih kepada emas sebagai pelindung kekayaan. Fenomena ini membuktikan ketika ekonomi goyah, emas tetap menjadi sandaran. Ia bukan sahaja logam berharga tapi aset yang tidak bergantung kepada kerajaan ataupun bank. Hari ini, kita masih lagi belajar daripada krisis tahun 2008. Jangan letakkan semua simpanan dalam wang tunai ataupun aset yang mudah terjejas. Kata guru saya, simpan sebahagian dalam bentuk emas kerana sejarah akan berulang dan emas terbukti selamat dalam sebarang krisis. Bagi yang ingin menyelamatkan sebahagian daripada simpanan dan bekukan dalam bentuk emas fizikal, boleh isi borang sign up di bio saya untuk saya bantu anda menabung emas di Public Gold mengikut bajet dan matlamat simpanan anda. Jom simpan emas.